Hai, Assalamualaikum korang. Hari ni saya nak bawa korang semua makan kat makanan tempat paling mahal di dunia. So, jom kita masuk. So kalau korang boleh tengok, nama kedai ni Warung Pak Daud Isa. Tempat ni ada kat kampung Cik Latif di Kelantan. Kenapa saya kata tempat ni mahal? Sebab korang tengok, tempat tepi jalan tapi harga mahal gila. Cuba korang tengok. Ni kawasan dalam dia. Kawasan dalam ni pun biasa-biasa je, tapi harga mahal gila, bukan buffet. Ini pula kawasan luar dia. Susul je lah. Cuba korang tengok harga-harga dia. Mahal nak mampus. Chicken chop RM5, lamb chop RM10. Ya Allah, dah burger RM2.50 je dapat besar-besar. Ya Allah, apa benda. Tempat ni di tepi jalan tau. Kalau korang ternampak macam sosok-sosok hantu apa semua, so korang tak payah pelik lah. Dah, julah kita jam tu makanan. So chicken chop dah sampai. Saya order chicken chop. So jom kita rasa chicken chop ni. Oh alamak, dah rasa. Okay, kita rasa dia punya fries dulu. Okay, jom kita cicah dengan sos. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Ish, tangan siapa pula ni. Okay lah. Dia punya sos black pepper tu sedap, masin, cukup rasa. So jom kita rasa dia punya meatball pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, meatball dia juicy and sedap. Okay, jom kita rasa dia punya ayam ni pula, chicken chop. Okay, dia punya kuah cheese ni okay, creamy tapi tak sedap. Jom kita rasa. Dengan harga apa tu ni, saya beli RM5 tau, tapi dapat macam ni, dapat dah lah besar apa semua ni. Ya Allah, mahal gila. Cuba korang tengok ni. Ini adalah kawasan rumah dia. Saya tengah makan dengan family saya. Tempat ni dengan tepi jalan yang harga mahal ni, dapat chicken chop besar berbaloi sedap ni. Saya geram ni. Saya nak jumpa dengan chef dia. Saya nak ajar chef dia ni betul-betul. Dah lah tak pandai masak. Jom kita jumpa chef dia ni. Tak apalah, tak jadilah.